perusahaan sosial ni ramai yang tidak tahu. Adakah diorang ni bisnes yang legit atau tak legit? Mari ke hadapan, bawa semangat membara. Oh say what, jadilah usahawan berilmu. Jom join Iskan maju selalu. Impian besar, usaha jitu, Biz Life kan bantu. Let's go now. Assalamualaikum dan selamat datang semua. Saya Liana Ramli. Dan saya Usama Sahrudin. Okay, kembali lagi kita ke InScan Biz Live 2026, satu platform rasmi InScan untuk membincangkan isu semasa, inspirasi dan strategi keusahawanan di Malaysia. Okey, untuk episod hari ini, kita akan mengulas lebih lanjut lah tentang apa itu keusahawanan sosial. Semua orang tahu ke apa itu keusahawanan sosial? Liana, macam mana? Saya tahu. Encik Usama tahu ke? Saya kurang pasti. Okey. Boleh tak terangkan dekat saya? Oi, janganlah macam Saya tu. sedikit. Tapi mungkin kita boleh sentuh juga keusahawanan sosial ni salah satu fokus utama dalam RMK ke-13 dalam pemerkasaan sektor ketiga lah. Jadi hari ini kita akan bincangkan bagaimana perniagaan boleh melangkaui keuntungan semata-mata. Maksudnya bukan sahaja profit driven tetapi juga ada fokus untuk membantu komuniti. Jadi untuk membincangkan hal itu, kita ada satu tetamu jemputan yang sangat istimewa dan tidak asing lagi dalam keusahawanan sosial, iaitu Encik Kuhen Pati. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang. Selamat Cik Wen. Saya ucapkan. Okay, saya rasa kita straight to the point je, tanpa membuang masa. Mungkin Encik Kuhen boleh kongsikan sedikit tentang diri Encik Kuhen dan juga mengenai syarikat Encik Kuhen lah. Okay, alright. Pertama sekali, terima kasih kepada Cik Liana dan juga Encik Usama dan juga InScan kerana menjemput saya dalam podcast ni. Saya merupakan seorang pengasas perusahaan sosial yang berakreditasi di Malaysia yang bernama Pepper Labs. Pepper Labs ini ditubuhkan atau diasaskan sejak tahun 2015. Dan Pepper Labs mempunyai dua paksi utama. Yang pertama ialah pemerkasaan ekonomi dan yang kedua adalah pemerkasaan digital. So dalam hampir dah sedekad dah dan nak masuk 11 tahun. Dalam 11 tahun ni kita membantu golongan rentan dan juga golongan yang mempunyai jurang yang lebih besar untuk merapatkan jurang ini dari segi ekonomi dan juga digital. Okey, lama juga tu 2015. Betul. Dah rasa dah macam zaman dinosaur dah. Okey, so memang dari mula lagi memang dah tahu nak masuk perusahaan sosial ataupun benda tu tengah-tengah tiba-tiba pivot? Actually betul. Kalau lihat kan, saya yang pertama sekali kita set up entity ni bukan untuk tujuan perusahaan sosial. Yang pertama sekali kita menggunakan dana yang kecil untuk membantu seorang rakan saja. And rakan ni sebelum ni actually terjebak dalam isu-isu sosial seperti gangsterisme. So yang ni adalah salah satu solution yang kita tengah cari, and masa tu food truck business. Pasti Encik Usama dengan Cik Liana pernah membeli makanan daripada food truck, saya rasa. Betul. Saya setuju. So food truck ni pada tahun 2015 adalah satu trend. So bila kita masuk trend ni, and kita rasa kita boleh menggunakan trend atau ride dengan trend ni untuk membantu memerkasahkan belia berisiko tinggi. So satu solution dengan satu individual, itulah yang kita bermula pada tahun tu. Tetapi masa kita masuk dalam perusahaan sosial ialah masa kita memulakan bisnes, kita telah memberi banyak makanan. And kita gunakan keuntungan daripada tu, dan kita rasa keuntungan itu boleh digunakan untuk membantu golongan rentan atau homeless community di kota raya pada masa itu. Dan lepas hampir beberapa bulan beroperasi, baru kami dapat tahu yang ni adalah salah satu model perusahaan sosial dan juga diiktirafkan di taraf global. Tetapi di Malaysia masa tu baru-baru bertapak, konsep perusahaan sosial ni ramai yang tidak tahu. Betul. Orang ingat CSR. Betul. Tapi pada tahun 2015 tu baru bertapak model ini adalah merupakan model perusahaan sosial. Betul. Okey, Cik Kuhen. Macam yang kita tahu, SE ni dekat Malaysia memang agak macam cendawan baru tumbuh lah. Baru je nak start. So, apa reaksi orang ketika Cik Kuhen buat SE ni lah? Apa pandangan diorang? Sebab bagi makanan dekat gelandangan, cara percuma, orang kata CSR, apa pandangan diorang? Okey.
Pada masa tu saya rasakan Encik Osama, persepsi ni susah sikit. Persepsi orang kan, bila kita lihat sesuatu yang baru bila diperkenalkan dalam golongan rakyat Malaysia, ada sesuatu persepsi. Yang persepsi yang pertama ialah, boleh kita percaya tak? Adakah diorang ni bisnes yang legit atau tak legit? Masa tu banyak kan orang yang ambil duit, and then bila ambil duit dia kata saya nak ambil duit ni, atau you boleh tak you bagi derma, kita akan gunakan derma ni untuk memberi makanan. Tetapi yang hasilnya makanan pun tak sampai kepada golongan yang memerlukannya, makanan pula sampai kepada kocek orang je lah. So pada masa tu persepsi dia sangat-sangat susah untuk ubah. And pada tahun 2015 bila kita nak memaklumkan kepada orang atau nak menerangkan konsep perusahaan sosial ni, susah sikit, because konsep perusahaan sosial ni ada keuntungan dan juga ada social. Betul. So pada masa tu orang akan tanya, you NGO ke atau you actually company? Betul. Tetapi bila kita nak maklumkan atau menjelaskan ia adalah actually hybrid, susah juga, because hybrid ni, so dia akan tanya juga balik soalan yang pertama, iaitu okay, hybrid, okay, so tapi you NGO ke atau you syarikat? Because yang tu adalah persepsi pada awal-awal, iaitu kalau kita adalah sebuah syarikat ni berpaksikan model tradisional, iaitu keuntungan. Betul. Tetapi kalau kita adalah syarikat sosial atau kita merupakan pertubuhan sosial, ia adalah berpaksikan NGO, model NGO. Tetapi kalau di tengah-tengah, susah juga. So persepsi yang sangat susah untuk diubah, tetapi diubah dalam sedekat ni banyak yang kita ubah dan kita boleh bincang lagi. Okey, saya ada sedikit soalan patah balik kepada kenapa tujuan penubuhan perusahaan sosial Encik Cohen kan. Tadi Encik Cohen kata mulakan dengan food truck. Maybe boleh sebut apa nama food truck tu, dan apa status semasa perniagaan food truck tu, sebab Pepper Labs apa yang kami tahu lebih kepada ialah pembangunan kapasiti semua dan sebagainya. Dan sebab Encik Osama ada tanya pasal cabaran kan, bila deal dengan golongan-golongan yang terlibat dengan gangsterism ke apa benda kan, apa pandangan orang luar bila, sebab Encik Cohen jual makanan ni, tapi yang beroperasi dekat situ orang yang terlibat dengan gangsterism. So macam mana nak overcome benda tu? Betul. I think terima kasih. I think soalan yang sangat bernas dan juga very relevant question kan. So bila kita start dengan food truck, mindset kita masa tu ialah untuk membantu seorang je rakan. Tetapi pada setiap tahun kita lihat yang seorang rakan ni telah mendapat ramai lagi rakan-rakan lain yang rasa mereka nak ubah kehidupan mereka. Kalau kita lihat hari ini, gangsterisme ada je dalam golongan yang ramai-ramai golongan India juga. So pada masa tu kita lihat, okay, yang ni adalah satu masalah spesifik kepada komuniti. Tetapi bila bermula dengan dia punya model perniagaan, kita lihat ramai pula belia-belia berisiko tinggi yang hampir terjebak atau yang mungkin baru keluar daripada pusat serenti yang masih mencari-cari macam mana nak mengubah kehidupan mereka. So bila kita lihat yang tu, dia start rasa model food truck ni takkan dapat menampung penambahan golongan sasaran. So kita buka pula restoran. So restoran ni selepas 2 tahun, iaitu pada tahun 2017 kita buka restoran, and restoran ni dikendalikan sepenuhnya oleh golongan belia berisiko tinggi. Nah, masalahnya ialah adalah banyak-banyak pengalaman ya Cik Liana. Yang pertama, diorang ni baru nak ubah kehidupan mereka. So bila nak ubah kehidupan mereka, tak ada guidance atau tak ada bimbingan. And sebelum ni persepsi masyarakat ialah diorang ni sepatutnya tak boleh bergaul dengan masyarakat biasa. Okay, because diorang dah masuk pusat serenti, atau diorang ni ada masalah sosial. So kita ada banyak, ada yang sebelum ni banyak dalam drug, sebelum ni ada juga sexual abuse. So bila golongan ni, bila belia ni keluar, dia actually nak tengok kehidupan yang berbeza sikit. So kita bagi diorang satu peluang, iaitu boleh operasi untuk sebuah kedai. Tetapi orang yang datang makan ni tak tahu. Diorang datang makan, makanan sedap. Tetapi siapa yang mengendalikan ni adalah golongan risiko tinggi. So daripada situ kita membuka lebih banyak kedai. Now, apa yang berubah ialah selepas hampir 5-6 tahun membuat modal ni, kita rasa apakah
konsep atau ciri-ciri yang boleh kita lihat sebagai graduated beneficiaries. Because kita lihat pada hari ini ramai pula ada beneficiaries yang sama, tetapi ada orang dah tanya dah, kalau beneficiary ni yang sama setiap tahun, adakah kita benar-benar mengubah kehidupan golongan sasaran? So selepas 6 tahun kita buat apa ialah kita ambil business model ni and kita transfer ownership kepada golongan beneficiaries. So the first comers atau the first group of beneficiaries became the founders of Masalah Wheels. Okay. So Masalah Wheels dimulakan dengan suatu konsep iaitu one food truck, one life. Lepas tu bila dia dah start scaling kepada a few shops, lepas tu lepas 6 tahun kita transfer ownership because yang truly deserving of this impact is the beneficiaries. Okay. Balik pada kita punya perbincangan lah. Ramai yang kata kalau macam bila dekat SE ni, dia macam tak kekal. Orang kata tak sustain sebab masalah kewangan. Adakah Cikgu He berpendapat kalau orang buat SE ni je, dia tak boleh sustain? Okay. So yang ni kalau lihat daripada yang ni saya rasa kena pakai cap businessman pula lah. Saya rasa saya selalu kata kalau usahawan sosial ni kita ni umpama badut. You know, bukan literally lah. Kenapa? Because we are juggling balls. Kalau nampak kan, kita ada satu tangan ni, kita ada satu bola is keuntungan. Dalam tangan ni pula kita ada social and dalam tangan ni pula kita have to sustain these two together all the time. So, memang betul that ada kalangan yang selalu lihat kepada penyampaian sosial tetapi they neglect the business part of it. Ada pula yang tengok business part of it, bila dia start growing, dia pula kata kalau dia start growing so well, kenapa kita tak remove the social part and kita focus and go into commercial 100%. So, macam mana nak sustain ni is number one, kita selalu lihat kepada the types of revenue drivers. Kalau kita lihat, one of the main focus is the revenue engines. Kalau you have a business mindset with the heart of a social activist, then you can run social enterprise. Because why? Kalau kita ada satu business mindset, we will always think bagaimana kita nak buka revenue streams. Bagaimana kita nak jadikan business model ni lebih kreatif so that kita dapat banyak lagi penjanaan pendapatan. Tapi pada masa yang sama, pendapatan yang kita dapat ni is actually for your beneficiaries, which is cross-subsidizing. This is what kita rasa dulu is a shareholder capitalism. Tetapi hari ini it's a stakeholder capitalism. Dulu kalau my mindset dapat keuntungan, I share among my shareholder, you ambil dividen, okay kita habis. Tapi hari ini stakeholder capitalism is kaya dapat keuntungan. Now because you have a heart of a social activist, you want to spread the wealth together. So this is what you call equal wealth distribution. Dalam industri food truck dengan F&B ni kan, ada tak isu macam orang rasa produk Cikgu Hen mahal? Sebab I think it's a common issue, especially dalam perusahaan sosial yang menjalankan aktiviti seperti craft kan, benda-benda yang tangible products lah. So benda tu applicable juga ke dalam industri F&B? Okay, yang nombor pertama kan, yang saya lihat kita when we start running a business ni, pricing is one major factor. Kalau many social enterprises, kita rasa kalau kita put a premium price, orang akan bayar because you have a social story behind it, susah sikit. Because why? Number one is penceritaan, impact. Kita kena ada dia punya skills to sampaikan that setiap pembelian ni akan ada suatu pengubahan hidup. Betul. Tetapi dalam situasi sekarang, dalam situasi ekonomi sekarang, it is a price of competitiveness. So kalau kita lihat even in the food business, the competition is very strong. Kalau kita lihat food truck pun, masa kita start in 2015, food truck was only saya started dengan KLCC. Dan KLCC sederik je, dalam 5 food truck je. Okay. So kalau nak pun, tak nak pun, orang KLCC kena datang ke food truck. Okay. Tetapi hari ni kalau kita lihat ada food truck park, ada sederik food truck in a different location, and there are a lot more restaurants juga.
And all of them are fighting in terms of price competitiveness. But the only thing is, macam mana kita, instead of talking about price competitiveness, kita always rasa macam mana you can add value. So we always say calories for good. Calories for good means maksud dia kita kata setiap makanan yang you beli, kita akan subsidize satu lagi makanan untuk golongan sasaran. So this is the other approach yang social entrepreneurs would take in order to actually build their business. Tadi cakap pasal food truck kan. Ada tak bila cikgu rasa macam bila dah dekat atas, dah lama sustain, ada tak rasa macam bila dah kaya tu, dah tak nak buat dah SE tu? Sebab yelah bila buat SE kita akan flow back kembali kepada keluar sasar kan. So ada tak rasa macam tu? Rasa nak buat tu? Rasa ada, tapi saya pusing sekejap. Pusing dia macam mana? Ialah memang rasa dah lama buat food truck, lepas tu tiba-tiba rasa tak nak buat food truck. So itu ada, because kita always ride on the wave. Has a business, if you want to continue sustaining the business ni, kita tak boleh guna model yang trending, because trend ni akan die off one day. So food truck trend ni 2015 up to 2017 trending. Lepas tu 2018 food truck business was not trending anymore. Kenapa? Because supply more than demand. So masa tu we let go. So food truck kita let go. Kenapa let go? Hanya untuk event je. Kalau sesiapa nak tanya untuk event, okay, kita guna untuk event. Lepas tu kita masuk terus kepada entity yang lagi structured, which is restaurant. So bila masuk restaurant business, kita open, we say a cafe for impact. And that one also kita run for about 2017 to 2022, which is almost about 5 years. Lepas tu 2022, we also let go of it. When we let go of it, kita ride on the new trend. The new trend masa tu ialah cloud kitchen. So kalau kita rasa sekarang Pepper Labs is more into cloud kitchen. Cloud kitchen ni from 2022 up to today, we have about, now as of we speak, kita ada 15 cloud kitchens operating. Wow. And by end of this year, we'll have 30 cloud kitchens operating. So it is always untuk business yang kita nak sustain ni, kita kena ride the trend. And when you ride the trend, competitiveness is much more better. Okay. Apa nama cloud kitchen tu? Boleh sebut sikit? Boleh. Cloud kitchen, nama dia Dapur Digital. Okay. So it started in 2022. 2022. Betul. Yang itu memang cikgu yang libatkan community PPR. Betul. Betul ke? Betul. So sekarang ada 15. By the end of the year ada 30. Ada 30. Okay. Maybe kita boleh lari sikit. Okay. Kalau cakap pasal perusahaan yang biasalah, conventional business kan, pada pendapat Encik Kuhen lah, sebab kita cakap pasal trend tadi kan, ada tak pada pendapat Encik Kuhen, untuk perusahaan biasa ni penting tak untuk diorang fikir untuk terapkan elemen-elemen sosial ni dalam perniagaan mereka? Okay. Memang one of the cause atau kita rasa dalam business social atau dalam perusahaan social ni, dia punya heart is elemen social. Itu yang paling penting. So dalam Dapur Digital juga, walaupun diorang adalah golongan sasaran, kita membuka dapur awan di kawasan PPR. Setiap kali kita lihat, orang akan rasa kawasan PPR ni adalah suatu golongan sasaran. So setiap program yang kita jalankan, kita akan jadikan PPR sebagai golongan sasaran saja. Tetapi dari segi bisnes Dapur Digital pula tidak lihat yang diorang di kawasan PPR ni adalah golongan sasaran, tetapi kita lihat diorang ni adalah the core of the business. Diorang adalah the partners, the equity shareholders of Dapur Digital. So bila that one is there, kita boleh rasa social element ni is internalized or operationalized in your business model. Instead of dalam business model, elemen social ni is a factor of it atau it's outside of the bubble, kita letak ni dalam core of it. So today, Dapur Digital is operated by siapa? Golongan sasaran. Dapur Digital punya keuntungan is received by siapa? Golongan sasaran. Now, kita meet business objectives and kita also meet social objectives. Rather than daripada kita lihat daripada once off, kita internalize as part of the business model. Okay, saya ada pernah dengar lah sahabat saya berkata, dia kata kalau sebuah perusahaan sosial tu, yang terbaik adalah dia menjalankan bisnes dia dengan mengamalkan SE tu. Sebab dia tak payah tambah kos lain lah. Dia run the perniagaan menggunakan SE model.
So Cikgu Wan rasa kalau benda tu benda yang baik, patut tak orang dekat Malaysia ni meneruskan lah ataupun orang kata tambah baik lagi apa yang SE yang dah ada kat Malaysia ni? Okay. Kalau kita lihat trend global lah, globally, many dari segi ekonomi, kita lihat banyak syarikat dah mula berpindah kepada konsep perusahaan sosial. Kenapa? Ialah kita lihat golongan muda sekarang juga mencari syarikat yang mempunyai sesuatu objektif sosial atau a certain purpose. This is the new generation. Kita lihat daripada new generation, older generation mungkin diorang nak kerja dalam satu syarikat yang very traditional and Cari duit. and very very profit driven. Yep. Tetapi sekarang newer generation, so setiap orang tengah cari career with purpose. Betul. Career with purpose which gives me contentment. So that is number one. So talent attraction ni is going towards syarikat yang berpaksikan social. Number two ni, we cannot run away from ESG. ESG commitment ni is coming up. So kalau kita lihat syarikat yang nampak ESG has a CSR, they only look at that as once off. Betul. Tetapi kalau kita lihat syarikat yang menerapkan ESG as part of your business model, you can see that they actually gain more. Dalam kita lihat dekat Malaysia pun, dekat bursa is already mandated. You must have an ESG element in your companies, and kita lihat syarikat-syarikat ni yang dapat penarafan global. So kalau if you're talking about today's world, a company that runs like an SC is internalizing social impact sustainably. Tapi kalau kita lihat syarikat yang rasa social objective is a CSR, that is still maintaining sebagai sebuah syarikat yang traditional. I think bagi seorang yang dah biasa dalam social entrepreneurship ataupun keusahawanan sosial, konsep CSR, perbezaan konsep CSR dengan SE tu sangat jelas. Betul. But in reality, kita rasa, kami rasalah, still banyak lagi orang yang sebenarnya tak faham apa perbezaan dua benda tu. So I think you touch a very good point lah. Konsep social tu perlu diintegratekan dalam business activity instead of jadi additional activity yang syarikat buat kan. Okay. Nampaknya kita punya perbincangan ni makin panas. So kita akan berehat sekejap. Selepas ini kita akan membincangkan lagi lah apa yang Paperlab buat dalam ekosistem secara lebih lanjut lah. Percayakan cita-cita. Oh, bring it back. Jadilah usahawan berilmu.
Bagi saya, Dapur Digital bukan sekadar platform latihan semata, tapi ruang untuk kita berkembang bersama-sama. Ilmu yang diajar amat praktikal dan boleh diikuti. Semangat tim yang masih ada sehingga kini akan diteruskan membuatkan pengalaman ini sangat berharga. Saya rasa bertuah kerana dapat menjadi sebahagian daripada program ini. Terima kasih. Saya rasa bangga menjadi salah seorang peserta Dapur Digital kerana memberi saya teknik perniagaan yang mudah dan berkesan. Terlalu banyak pengalaman sepanjang di dalam Dapur Digital. Salah satu pengalaman yang amat berharga ialah belajar cara mengendalikan bisnes perniagaan dengan baik dan juga cara mengendalikan catering mengikut cita rasa pelanggan dari status biasa sampai ke status VVIP dan banyak lagi. Terima kasih Pepper Labs di atas segala tunjuk ajar dahsyat ilmu yang mungkin saya tidak dapat belajar kalau tidak Progress Labs. Jayakan cita-cita. Oh, bring it back. Jadilah usahawan berilmu. Baik, kita kembali semula ke dalam InScan BizLife 2026. Sepanjang perjalanan SE di Malaysia ni, banyak sokongan yang telah diberikan oleh pihak kementerian lah, terutamanya oleh pihak Kuskop. Oleh itu, saya nak tanya kepada Encik Han lah, apa sokongan yang telah diberikan lah oleh pihak kementerian yang Encik Han dah dapat sepanjang menjalankan SE di Malaysia ni? Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu juga Encik Osama, sebelum ni ada je banyak syarikat-syarikat yang menipu. Kenapa dia menipu? Dia guna konsep perusahaan sosial ni untuk mendapatkan komitmen atau sokongan daripada rakyat atau masyarakat. Dan pada tahun 2018 baru kita ilhamkan untuk menjadikan Social Enterprise Accreditation. Kenapa? Because sebelum tu, bila dah panas semua nak guna konsep perusahaan sosial ni, because daripada 2015-14 bila Magic baru-baru mulakan kan, so banyak dia punya insentif yang diberikan oleh kerajaan kan untuk konsep perusahaan sosial and untuk mendorong lebih ramai bisnes masuk ke dalam konsep perusahaan sosial ni. Banyak syarikat yang salah gunakan dia punya konsep. Kenapa dia salah gunakan? Because dia rasa kalau kita rebrand company jadi perusahaan sosial, saya pernah nampak ada je datuk-datuk dengan datin-datin tiba-tiba hari ini bagi makanan dekat golongan rentang, esok dah consider saya seorang usahawan sosial. Wah. So ini adalah satu konsep yang disalahgunakan. So pada tahun 2018 bersama dengan pihak kementerian, kita membuat dasar untuk membuat sistem akreditasi yang hari ini InScan adalah caretaker untuk menarafkan perusahaan sosial. So selain itu, setiap tahap akreditasi ini juga kita pastikan ada je sokongan yang diperlukan atau yang diberikan kepada perusahaan sosial. Dan dalam lebih sedekat ni saya dalam industri ni, saya lihat daripada apa yang kita dapat dulu-dulu sehinggalah the peak of it dengan kerjasama Kementerian Kewangan kita dapat dan juga Kementerian Pembangunan Usahawan, kita dapat sehingga 40 juta ringgit disalurkan untuk pembangunan perusahaan sosial. So banyak juga dari segi sokongan geran dan juga sokongan structural support dan juga definasi, because pada awal-awal definasi ni sangat hangat didebatkan because ramai orang tak tahu apakah definasi yang betul kan. Tiba-tiba saya bagi makanan saya jadi perusahaan sosial. Betul. Hari ini saya nampak seorang dekat jalanan, saya dapat dia satu bisnes untuk set up mungkin yang kecil-kecil yang not also sustainable untuk sehari, saya dah jadi perusahaan sosial. And bila dah start dapat dia punya pelepasan cukai, lagi ramai yang keluar jadi perusahaan sosial. Betul. So dulu kita kata kalau kita buang satu batu, dia akan hit
a social entrepreneur, and dia akan pantul, dia akan hit another social entrepreneur. So these are the issues that we had, and there was consistent support daripada government yang kita lihat daripada segi kewangan, daripada segi struktur dan juga daripada segi dasar. Dan hari ini kita lihat penarafan, setiap level penarafan diberikan bantuan yang berbeza, dan hari ini lebih ramai badan korporat dan juga foundation yang corporate linked dah start untuk memberi support berdasarkan penarafan atau dasar yang kita dah bekerjasama dengan pihak kementerian. Betul. Macam tadi mula-mula kita ada sebut perusahaan sosial di Malaysia ni masih di peringkat infancy. Okay, baru nak baby steps lah. Okay, dan mungkin kami boleh share juga setakat hari ini kita ada dalam lebih kurang 520 entiti perniagaan yang telah mendapat penarafan perusahaan sosial di bawah KUSKOP. Jadi nombor tu agak kecil berbanding dengan negara-negara yang lain. Okay? Jadi mungkin pada pendapat Encik Cohen lah, apa jurang yang Encik Cohen rasa masih ada dekat Malaysia ni untuk perusahaan sosial? Okay, yang pertama sekali, ada entiti di luar sana yang masih beroperasi tanpa tahu yang mereka actually merupakan sebuah perusahaan sosial. Itu yang pertama. Because ramai sampai sehingga hari ini kita lihat model dah ada, tetapi tidak dikenal pasti sebagai sebuah perusahaan sosial. Yang ni adalah awareness level. Okay. Yang kedua, ada yang rasa banyak sangat untuk meet requirement, which is contohnya dia kena buat business dia kena sustain, and at the same time dia kena buat social objective. So dia rasa that yang ni macam payah sangat. Tetapi dia orang tidak tahu yang ni actually bukan payah. This is the new way of doing business. So that is that is the second jurang lah yang kita lihat. Yang ketiga ialah ada banyak sokongan yang diberikan daripada kementerian, ada banyak sokongan dengan saya rasa latihan keusahawanan yang sangat baik daripada InScan. Kita lihat dapat membentuk generasi muda untuk membuka perusahaan sosial. So jurang ni sekarang ialah dapat ditutup oleh generasi muda. Because generasi muda sekarang bila dia dah keluar universiti, dia nak jadi seorang usahawan, dia sekarang pilih untuk jadi usahawan sosial. So jurang-jurang ni kalau kita dapat nurture atau kita dapat bina, kita dapat lebih ramai usahawan sosial dan juga lebih ramai perusahaan sosial didaftarkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan. Okay, thank you Cik Cohen. Mungkin kita boleh selit sikit kot Encik Usama program kita untuk tahun ni. Kita ada satu program baru kita panggil Bangkit Keusahawanan Sosial, iaitu satu program pecutan untuk bukan sahaja social enterprise tapi mana-mana organisasi yang berasaskan impak lah. So if you think you like to help people, mungkin ni program yang sesuai lah. Kami akan membuka pendaftaran sehingga hujung bulan ini. So nanti tengok-tengoklah kami punya social media. Selit sikit Cik Cohen. Boleh. Okey Cik Cohen, tadi Polanda kata pasal Bangkit SE. Okay. Apa yang boleh saya tanya dekat Cik Cohen lah, antaranya apa inisiatif yang Paper Labs dah lakukan lah untuk membantu usahawan? Sebab tadi kita dengar kementerian ada buat dia punya inisiatif. So dari segi Cik Cohen, apa yang Paper Labs dah lakukan lah? Okay. So, saya lihat ni perkara ni dari dua segi. Yang pertama ialah seorang yang tiada haluan langsung, dan satu lagi ialah seorang yang ada haluan, mungkin ada kemahiran. So, yang pertama yang seorang yang tiada haluan, kita ada banyak kes-kes yang kita dapat. Mungkin kalau saya lihat dalam sedekad ni, banyak kes yang kita dapat, mungkin dia dah sebatang kara, dia dah capai tahap miskin tegar, bukan miskin lagi, miskin tegar, and tak ada haluan. Okay, so bagaimana nak menjana pendapatan? Yang dua benda yang kita boleh bagi ialah yang pertama kemahiran, yang kedua ialah akses kepada pasaran. So itu yang pertama, itu yang inisiatif yang Paper Labs dah jalankan. Yang kedua pula, ada ramai yang ada kemahiran, tetapi kemahiran ni adalah macam kita katakan jago kampung. Kenapa jago kampung? Kemahiran ni dekat setempat sahaja. Okay, orang-orang tempatan je yang tahu. Tetapi di dunia digital ini, kalau kita plug in to this digital world, kita boleh dapat akses pasaran kepada berjuta-juta customers. So, itu yang kedua. Yang kedua ialah kita membuka infrastruktur digital. Dalam infrastruktur digital ni, dia orang boleh akses kepada
a larger amount of customers. So dua inisiatif yang kita jalankan, dan untuk pengetahuan Cik Liana dan juga Encik Usama, pemberdayaan wanita dekat Pepper Labs hampir 95% golongan sasaran atau penerima manfaat di bawah Pepper Labs adalah wanita. Okay. That's a great initiative by Pepper Labs. I'm pretty sure memang banyak inisiatif yang Pepper Labs akan buat pada masa hadapan. Kita patah balik pada soalan pertama tadi dari segi sokongan kan. Kita ada inisiatif daripada corporate sendiri, dari segi perolehan sosial. Kita ada dari government, dari segi pemberian grant dan sebagainya kan. So pada pandangan Cik Kuhen lah, dalam banyak-banyak sokongan yang pihak-pihak berkepentingan ni bagi kan, apa benda yang paling atraktif lah, senang cerita? Okay. Okay, paling atraktif Yang ni soalan susah ni. Jangan cakap duit lah sebab kita tahu. Betul. Yang paling atraktif of course lah. Kalau Selain daripada duit. Selain daripada duit. So, selain daripada duit, kalau kita lihat korporat, badan-badan korporat mempunyai banyak kemahiran dalam menjalankan organisasi secara berstruktur. Yang kedua ialah mereka mempunyai banyak pengalaman. Kalau kita lihat pengalaman, bukan pengalaman dari segi satu sektor saja, mungkin pengalaman dari segi marketing, dari segi pemasaran, pengalaman dari segi expansion of business, daripada even export import dengan akses pasaran. So baru-baru ni kita lihat ramai corporate yang turun padang. Turun padang kenapa? Saya bagi tahu. Dia ada dua perkara. Yang ni dua lensa yang berbeza kan. Satu, corporate yang nampak impact has CSR. Satu lagi corporate yang nampak impact has smart economics. Kenapa? Dia rasa that I should be part of impact, tetapi I should not be part of impact has once off. I should be part of impact secara menyeluruh, dan saya juga perlu turun padang untuk lihat bagaimana saya boleh membantu sebuah lagi organisasi untuk membangun, walaupun bukan sebesar korporat, tetapi boleh membangun untuk mencapai sesuatu tahap. So this is what we call structured corporate mentoring. Dan kita lihat banyak sekarang corporate dia cari social enterprise, dan dia kata saya ada dalam 5 atau 10 pemimpin berkaliber tinggi atau pemimpin yang saya dah kenal pasti, yang saya rasa yang ni akan jadi future CEOs. Dan future CEOs ni dia kata saya nak diorang nak belajar daripada perusahaan sosial untuk also see how they can lead with empathy. Dalam kalau kita kata leadership with empathy ni susah, tetapi setiap social entrepreneur ni empathy is part of our life. So dia kata nak lead with empathy ni saya nak jadikan cross experience dengan social entrepreneur. So yang tu yang so far saya rasa lah yang selain of course geran, tetapi yang ni yang Corporate structured mentoring by corporates is something very exciting. Tapi bila kita cakap pasal corporate kan, usually bila dia approach impact organizations ni kan, mereka ni betul-betul familiar dengan term social entrepreneurship ke, ataupun diorang lebih tengok pada impact tu? Diorang tak tahu pun. Sebab macam personal experience kami lah kan, kita pernah je jumpa a few corporates yang dia macam, oh kami tak tahu pun ni social enterprise, kami tak tahu pun social enterprise tu apa, but we know that they give impacts. Betul, Is that betul. something yang Saya rasa dekat Malaysia ni it is a growing awareness. Growing awareness maksudnya sebelum ini kalau mungkin sedekat lalu corporates didn't know that. Dia orang mesti kalau kata social entrepreneur, dia akan masukkan dalam kategori NGO. Dia selalu ada dua kategori je. You are a NGO atau you are a company. Itu je. Tetapi as time goes by, today ramai yang dah kenal pasti sesuatu organisasi ini sebagai perusahaan sosial. Kita lihat juga dalam drop down. Sekarang kan application semua drop down dah ada, are you a social enterprise or are you an NGO? Yeah. Okay, so yang tu is a growing awareness, tetapi it is a journey. It is a journey, it is suatu journey yang kita rasa setiap kali ada yang tidak tahu, kita educate. And when we educate, it is actually a impact which is metamorphosis into something bigger. So it's a eureka kind of impact, right? Yeah. Okey lah, sebab orang kata bila tak kenal maka tak cinta kan. So kita pun berilah pendahan kepada mereka tentang apa itu SE. So apabila kita run business SE ni,
kebanyakan mereka ni yang saya lihat lah, mereka lebih kepada grantpreneur. So sebagai Cikgu Han yang dah lama dalam bidang SE ni, Cikgu ada nasihat tak apa yang boleh mereka lakukan untuk mereka ni kekal mampan dalam masa yang sama dapat memberi kembali kepada muasasah? Ada tak nasihat-nasihat yang boleh digunakan lah kepada usahawan di luar sana? Okay. Pertama sekali yang konsep grantpreneur. Grantpreneur ni memang konsep yang banyak digunakan di golongan SE. Because ada je yang pada awal-awal penubuhan ramai SEs boleh katakan PhD dalam grant. PhD dalam grant. And bila kita katakan PhD dalam grant, kita tahu dia boleh membuat permohonan untuk grant, tetapi selepas beberapa tahun impact tak sustainable and tak lestari. So kalau saya balik kepada soalan Encik Usama, a grant should only be seen as a catalytic capital. Okay, maksud dia grant ni hanya membantu untuk memulakan suatu model. So contohnya untuk projek dapur digital dekat Pepper Labs adalah memperoleh grant daripada MOF. Tetapi grant MOF ni adalah untuk pembinaan infrastruktur dan lepas tu MOF juga melihat kepada social return of investment. So bagaimana kajian ni? Okay, saya bagi you $1, berapa banyak atau RM1, berapa banyak yang you dapat menjana nilai. And baru-baru ni kita baru membuat laporan dan setiap RM1 yang dilaburkan dalam konsep perusahaan sosial dapur digital, kita dapat menjana hampir 2.5 kali ganda returns. Okay, so dalam 18 bulan sahaja, konsep dapur digital dapat menjana pendapatan sehingga 2.5 juta ringgit. Which is hampir 2 kali 5 ganda of nilai pelaburan. So it should be seen, grant ni adalah catalytic capital. Tetapi it should not be seen as kalau organisasi ni is dependent on grant atau yang kita katalah grantpreneur, then on a yearly basis tu kalau grant tak ada, maka collapse lah satu social enterprise, and like you said, tiadalah love in the air anymore for social entrepreneurship. Okay, macam untuk Pepper Labs kan, because banyak inisiatif yang Pepper Labs sendiri jalankan, apa benda yang menjadi pengukur impak tu untuk Pepper Labs lah? Maksudnya apa yang betul-betul bagi kepuasan untuk Pepper Labs? Okay, untuk saya ialah setiap individu yang melalui program-program Pepper Labs atau yang merupakan golongan sasaran Pepper Labs, kalau saya dapat lihat kehidupan mereka berubah, that is already a boost for me. Dia macam adrenaline rush. Saya bagi contoh kat Cik Liana. Masa saya start dulu-dulu, ada seorang belia perempuan yang datang daripada Kedah. Masalah dia ialah dia adalah sexual abuse survivor. Okay? Sexual abuse survivor. Now, trauma around it bukan dah senang. So, dia punya family members baca mengenai kita punya program, which is untuk belia berisiko tinggi, dan dia took the bus, okay, the family members, and they came and left her at our place. Dia kata lepas ini tanggungjawab untuk mengubah hidup dia adalah di bawah tangan Cikgu Han. Saya pun rasa masa tu saya masih muda je lah. Bukannya saya tua sekarang, tapi masih muda lah. Masa tu kan. Tapi masa tu saya rasa saya kena jadi bapa kepada seorang belia kan, which is just not much of my age. Tapi kita ada satu group of friends yang ambil this as a challenge, and what we did was kita ubah kehidupan dia, kita bagi a safe space. Kalau kita tengok victim from sexual abuse atau substance abuse, for example drug or alcohol, dia orang nak a safe space. And this safe space is what we gave her. And lepas hampir 2 tahun, 3 tahun dia kerja sebagai admin untuk kita, and dia baru-baru berkahwin. And when we went for her wedding, apa yang saya rasa that moment, walaupun banyak setiap tahun orang akan tanya, macam mana you ada hati masih nak jalankan perusahaan sosial, tak penat ke? Because part of social ni bukan senang. Kalau if I'm environment lagi cantik, because every time I go I can hug a tree. Tapi in the social ni is very draining. This kind of moments, because when I walked in the hall, saya dah lambat untuk dia punya perkahwinan, tapi
when I walked in the hall, dia atas pelamin, dia duduk atas dewan kan. And when she saw us, dia tak tengok pun tepi kiri kanan, tapi dia started waving and dia macam waited for our arrival. And that time the goosebumps yang saya rasa kan, like because we were there to change her life and to put all this bad history behind so that she has a new lease of life and no one talks about the past. So time beginilah saya dah banyak kali, saya pernah sekali-sekali duduk makan, ada orang datang tepuk bahu yang kata, "Cikgu masih ingat tak saya?" Saya kata, "Oh yes, you used to work." Dia kata, "Sekarang saya dah beli kereta baru. Kereta pertama dalam keluarga." So moments macam ni yang keep us going, and this is the impact that keeps us going as a social entrepreneur. Bagus cerita daripada Cikgu Hen. Apa yang saya boleh gambarkan, memang banyaklah insan yang terpilih telah berjaya Cikgu Hen selamatkan. Betul. So berbalik pada soalan, apa yang Cikgu Hen rasa misi Paper Lab yang harus diteruskan lagi lah supaya SE di Malaysia ni, terutamanya Paper Lab, dapat membantu lebih ramai lagi orang? Apa misi daripada Paper Labs? Misi saya ialah mengubah kehidupan orang. Itu yang misi yang pertama. So asalkan konsep perusahaan sosial ni atau asalkan Paper Labs continue to change people's lives walaupun walaupun dia dapat menjana pendapatan RM200 ke RM100 ke melalui model perusahaan sosial kami, that is already a mission accomplished for us, because that is from nothing to something, and that is our objective. Okay, baiklah, sebelum kita pindah ke segmen seterusnya, mungkin kita bagi ruang dekat Encik Hen lah untuk share sikit apa inisiatif-inisiatif yang Paper Lab dah jalankan secara lebih mendalam. Kita ada AI, kami pernah dengar dapur digital, I think Encik Hen dah share dengan banyaknya. So maybe AI? Okay, so kita lihat dengan pembangunan yang sangat pesat, pembangunan ekonomi yang sangat pesat, kita lihat digital world is also evolving very fast. So bila digital world evolving very fast, kita lihat jurang digital di Malaysia semakin membesar. Ada ramai yang tahu mengenai pembangunan pesat dalam bidang kecerdasan buatan, ada yang tidak tahu. Kita also see a skills mismatch. So sekarang objektif untuk tahun ni, one of the new revenue business line that we have introduced ialah kita nak kurangkan jurang ini. Yang pertama, kita nak meningkatkan adaptasi kecerdasan buatan untuk improve productivity companies atau juga public sector. So a few initiatives kita ada buat ialah tahun lepas kita lancarkan inisiatif called AI for My Future bersama-sama dengan Microsoft. And inisiatif ini dapat membantu lebih daripada 350,000 orang untuk mendapatkan pensijilan profesional dalam bidang kecerdasan buatan. So kita dapat kurangkan sedikit jurang digital. So tahun ni kita yang sama, kerjasama yang sama juga dengan beberapa kementerian dan juga beberapa pihak korporat untuk continue to help tertiary students, pelajar institusi tinggi seperti politeknik, college community, untuk kurangkan digital so that they are also prepared untuk employability of the future atau future of jobs. So yang ni adalah salah satu inisiatif yang kita tengah rancakkan for tahun ni under the banner of AI Ready Malaysia. Nampaknya banyak kita punya inisiatif yang telah dilakukan lah oleh Paper Labs. Nampaknya kita dah hampir ke segmen terakhir lah. Sebab lama dah kita borak sebenarnya, walaupun tak sedar. So lepas ini kita akan ke segmen yang lebih praktikal, lebih mendalam lagi. Cara-cara untuk kita mengetahui lah untuk sustain dekat SE macam mana, apa yang boleh kita buat dan apa yang tak boleh kita buat lah. Betul Lina? Betul, Cik Usama. Okey, terima kasih Cikgu Hen atas inisiatif yang telah dilakukan oleh Paper Labs. Sebelum kita ke segmen seterusnya, alangkah indahnya untuk kita berehat sementara supaya kita boleh minum air sebentar lah sebelum ke segmen seterusnya yang lebih mencabar. Percayakan cita-cita, oh bring it back. Jadilah usahawan berilmu.
sebelum kita start Bantu Tani, antara masalah besar yang waktu kita first sampai sini adalah soal pasaran. Pasaran sayur ni dia based on supply and demand. Dia kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. So bila kita datang sini, kita mau carikan satu penyelesaian, kita perkenalkan penanaman bawang merah. So memang mula-mula tu dia makan sedikit cabaran sebab siapa yang percaya penanaman bawang merah ni, bagus kita import set dari negara luar kan. Tapi kita ambil inisiatif tu untuk bagi training, bagi kesedaran sebab komuniti di luar bandar, especially petani ni, bagi dia orang seeing is believing. Dia tengok dan dia percaya. Di sini actually dia satu komuniti isi keluarga. Kita bantu dari belia tu dari segi kerjaya, mana yang tidak sambung belajar, kita bagi kemahiran supaya orang boleh menguruskan ladang. Diorang ni menjadi expert dalam usia yang muda. Begitu. Jadi bila walaupun orang tidak pergi sekolah secara konvensional, tapi diorang belajar di Bantu Tani untuk jadi mahir dalam bidang-bidang pertanian. In the future kan kita mau tengok at least satu orang farmers tu ada pendapatan sebulan bersih dalam 2,000. Saya bekerja dengan Bantu Tani sekitar 2 tahun begitu. Saya di sini sebagai bagian lapangan, mengurus ladang, jaga orang. Memang ada biasa dia. Dulu kan cara kampung-kampung macam tiada tulis, tiada kira. Main agak-agak saya lah. Buang bajak pun main agak. Antam saya begini. Lepas Bantu Tani kan dia ada SOP. Oh begini bila sudah tanam begini, pembajaan, penyiraman semua memang teratur. Yang sebelum kami menyertai Bantu Tani kan kami tanam sayur, bawa pikun dasang jual. Lepas dia ada program untuk tanam bawang, kami ikut dengan Bantu Tani. Alhamdulillah pendapatan keluarga pun meningkat. Bukan setakat saya lah. Komuniti di sekitar kami ini kira terbantulah dengan adanya Bantu Tani di tempat kami. Last year kita join program InScan. So kita sudah boleh talk in numbers lah yang kita punya beneficiary berapa orang, apa dia punya social impact. Kita boleh bagi like for example now kita produce untuk kita punya food security bawang setiap harvest di atas 10 tan. Sekarang kita punya beneficiary lebih daripada 10 orang. Lepas tu kita mau expand pergi tanah 40 ekar yang mungkin akan bagi benefit kepada 30 orang farmers. Kita punya harapan untuk petani-petani di luar sana, saya mau emphasize yang ekonomi baru ni adalah ekonomi dari pedalaman. Bukan lagi bandar saja boleh buat duit. Buat duit pun boleh dari pedalaman. So ada banyak actually potensi di pedalaman dan saya harap banyak anak muda mungkin boleh start explore peluang-peluang perniagaan SME di luar bandar. Kami merasa berterima kasih kepada masyarakat Bantu Tani kerana memberikan peluang pekerjaan untuk kami warga kampung di sini. Paling tidak pun untuk menambah pendapatan keluarga kami sehingga macam ada selesa sedikitlah penghidupan kami sekarang. Jayakan cita-cita, oh bring it back. Jadilah usahawan berilmu. Okey, kita hampir ke penghujung episod. Saya masa rehat tadi lama berfikir apa yang Cik Sama kata mencabar sangat tu. Apa yang mencabar sangat tu? Yang saya katakan apa yang mencabar itu adalah sebab kita nak mengubah mindset orang. Sebab bila orang ni dia dah ada satu mindset yang dia pegang, kita susah nak ubah kecuali diri sendiri. Oleh itu, boleh tak saya nak tanya dengan Cikgu Hen lah, apa orang kata mindset yang perlu ditetapkan lah untuk seorang usahawan ni untuk dia jadi seorang sebagai social enterprise? Okay, so seperti mana yang dikatakan, mengubah persepsi dan mengubah mindset adalah kedua-dua ni adalah sangat susah. Okay, persepsi sebagaimana kita bincangkan yang awal-awal dalam podcast ni,
persepsi awal-awal mengenai perusahaan sosial pun susah nak berubah dan sekarang mindset untuk seorang usahawan sosial ni juga susah nak ubah. Because yang pertama, ramai keusahawan sosial atau perusahaan sosial atau usahawan sosial bermula dengan konsep sosial atau dengan konsep NGO. So bila kita suruh untuk masuk ke dalam era perusahaan sosial dan kita kena membina sebuah model bisnes atau bisnes model berpaksikan sosial, yang tu adalah satu mindset yang susah because penjanaan pendapatan. Tetapi penjanaan pendapatan ni selalu dipesongkan sebagai grantpreneur. Because selalu orang ingat kalau penjanaan pendapatan ialah untuk mencari grant dan mencari grant ni adalah sama atau equals to penjanaan pendapatan. Tetapi actually penjanaan pendapatan ini adalah memperkenalkan sesuatu transaksi jualan. Transaksi jualan. It is jual beli atau kita lihat dari segi produk atau dari segi perkhidmatan. So itu adalah satu saya rasa mindset yang susah diubah dan banyak juga saya rasa daripada InScan yang banyak bagi mentoring, daripada bagi classes yang kita tengok kita bina kemahiran dan kemahiran ni adalah kemahiran membina perniagaan. Itu adalah penting. Saya nampak banyak daripada program ni, kemahiran perniagaan ini akan membentuk suatu minda untuk fikir untuk membuat produk atau perkhidmatan yang boleh menjana pendapatan daripada selain daripada memohon grant daripada kerajaan atau bantuan daripada kerajaan. Grant atau bantuan ini adalah catalytic capital sahaja untuk start off a business. And business ni yang kita guna sebagai cross subsidization atau untuk membantu mencapai misi sosial sesebuah perusahaan sosial. Okey, untuk keusahawanan sosial ni kan insan-insan terpilih je yang selalu pergi ke arah ni kan. Jadi untuk insan-insan terpilih ni, Encik Kun boleh kongsikan tak satu kesilapan ataupun common mistake yang biasa orang buat ataupun yang orang perlu elak? Okey. Common mistake dekat Malaysia ni kita lihat kan adalah salah satu common mistake is top down approach. Top down approach, apa maksud top down approach? Perusahaan sosial kadang-kadang dia rasa model pemerkasaan yang dia bina atau model pemerkasaan yang diingin perkenalkan adalah sangat sesuai dan adalah haluan yang utama untuk golongan sasaran atau penerima manfaat. That means kita force economic empowerment model atau empowerment model onto our beneficiaries. Tapi kadang-kadang beneficiaries, mungkin saya lihat kan daripada pengalaman saya, kadang-kadang beneficiaries ni dia tak nak jadi usahawan. Tapi kita paksa dia jadi usahawan. Kita rasa that no, kalau jadi usahawan boleh mengubah kehidupan. So, most of the time yang saya rasa is one common mistake kita buat. Instead, kita sepatutnya do bottoms up approach. Bottoms up approach means kita turun padang. And kalau lihat daripada semua program-program Pepper Labs, yang pertama kita akan kata ialah immersion atau turun padang dulu. Kenapa? Adalah program yang kita nak kenal pastikan atau kita nak roll out to a certain community, adakah yang ni bersesuaian dengan community ini. Contohnya 15 lokasi dapur digital ini, banyak kerja-kerja lapangan kita buat. Kita turun padang dulu. Tengok community ini perlukan tak sesebuah dapur kat sini. Kalau saya kata kat Encik Osama, community ini saya dah tengok, saya dah buat reki-reki, saya tengok diorang ni pandai menjahit. Tiba-tiba saya pergi bina dapur kat situ. Saya kata daripada menjahit, lebih senang memasak. Tetapi kemahiran tak ada. Betul. So this is what we call the mismatch of empowerment. So yang ni adalah one of the common mistakes. So kena sesuaikan empowerment model yang kita nak perkenalkan, business model yang kita nak perkenalkan, dan match it to the golongan sasaran. Tengok adakah diorang sesuai tak sebagai golongan sasaran. Jangan pula kita force and then dapat nama buruk pun dekat dalam kalangan perusahaan sosial. Oh, perusahaan sosial ni dapat grant, dia nak habiskan grant, saya pula jadi victim. You know, so this is the common mistakes. Faham? Okay. Itu memang orang kata satu lumrah kehidupan lah. Dia tak boleh lari daripada kesilapan. So apa yang kita boleh buat adalah dengan kita membantu dengan lebih baik lah. Okay, saya pergi ke soalan seterusnya lah. Apa yang Cikgu rasa lah satu bentuk sokongan yang patut dimanfaatkan oleh usahawan di Malaysia ni bila dia berada dalam sektor SE ni? Okay, satu bentuk sokongan yang saya rasa yang pertama ialah akses kepada pasaran.
Saya lihat pihak kementerian sekarang banyak membuat program-program macam Buy for Impact. Dan baru-baru ini ada lagi program social procurement yang dilancarkan oleh pihak kementerian dengan kerjasama InScan. Ini adalah salah satu manfaat yang perlu diambil oleh golongan usahawan sosial supaya produk-produk atau perkhidmatan yang diperkenalkan mendapat akses yang sepatutnya diorang dapat. And yang ni akan membantu untuk membina business model diorang, dan dengan pembinaan business model yang mampan, dia punya penyampaian misi sosial juga akan dicapai. Okay. Untuk usahawan sosial, kita nak fikir business side, kita nak fikir social side kan. So, macam mana nak mencari balance dan apa KPI yang kita kena pantau? Okay. KPI. So, ramai tak tahu actually. Kalau kita lihat daripada segi perusahaan sosial ni is always held accountable. Saya rasa InScan pun tahu, because untuk memberi perusahaan penarafan akreditasi, InScan pun melihat kepada semua Ada kriteria trust utama kan, kriteria, contohnya kriteria kewangan. Betul. Sama ada kita kita menjana pendapatan, menjana keuntungan, bukan loss making company, dan juga keuntungan ini disalurkan kepada siapa. Betul. Okey, itu yang KPI yang pertama kan, dan juga siapa golongan sasaran kami. Okey, so sama juga dekat dalam perusahaan sosial amat penting untuk KPI. Dalam Pepper Labs, kalau program-program yang dijalankan untuk golongan rentan dari segi ekonomi, kita ada hampir 105 soalan yang kita akan tanya. Okay? And 105 soalan ni dibina dalam masa 10 tahun. Saya akan lihat KPI dari segi pengubahan kehidupan dari segi sosial, dari segi akses kepada education, sama ada lepas menjalani struktur program atau selepas menjalani perkhidmatan di bawah Pepper Labs, adakah terdapat pengubahan kehidupan dari segi sosial, that means better social access, better economic mobility, atau better access to education. So these are the KPI yang sebagai seorang perusahaan sosial perlu dilihat. Bukan sekadar dapat menjalankan program dan kalau tiada kesinambungan atau tiada kelestarian daripada segi impact, then there is no impact measurement. Kalau tak ada impact measurement, the KPI is not achieved for a social entrepreneur. Jadi monitoring part tu sangat penting Sangat untuk. penting, Okay. sangat penting. Baik. Masa sangat mencemburui kita ya. Kita dah bercakap hampir 2 jam. Okey. Terima kasih Encik Kuhen atas perkongsian yang sangat bermakna. Dia membuka perspektif kami berdua jugalah mengenai keusahawanan sosial ni. Ada benda-benda baru yang kita belajar kan. Cik Usama? Betul. Kami di InScan bukan hanya sekadar melihat kepada keuntungan semata-mata jugalah untuk keusahawanan sosial ni. Untuk keusahawanan sosial ni. Tapi kami juga melihat kepada impak yang diberikan dan juga kepada keputusan tersebut. Sebab macam tadi apa yang Cik Kuhen kata, kalau tak ada impak yang berkesan, tak guna kita buat benda tu. So, Okay, sebelum kita tutup sesi kita, ada sebarang last words daripada Encik Kuhen? Untuk saya hanya ingin call for more younger generations, atau saya ingin encourage younger generations untuk mengambil one of these parts, which is social entrepreneurship. Social entrepreneurship is a life with purpose. Okay, kalau kita rasa kehidupan ni nak ada satu makna dalam kehidupan ni, ada suatu nur atau cahaya dalam kehidupan ni kan. So yang ni adalah one of the haluan yang kita boleh pilih, dan dalam ni kita boleh membantu lebih ramai orang, and ada suatu purpose of life. Bila kita lihat kan, dah tua-tua tu kita lihat berapa banyak kita impact people around us kan. Social entrepreneurship would have given us that contentment. So we encourage more people to adopt social enterprises. Like macam InScan kata, dah ada 500, harap-harap kita boleh 10 kali gandakan ni dalam tahun-tahun yang akan datang. insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Encik Kuhen. Alright, terima kasih. Okay, untuk penonton-penonton di luar sana, kalau anda nak join program dan latihan keusahawanan yang InScan anjurkan, jangan lupa untuk follow InScan di social media kami. Jumpa lagi di dalam episod seterusnya bersama InScan BizLife 2026.
Jadilah usahawan berilmu. Jom Join Inscan. Semua boleh maju, jangan tunggu lama-lama. Jadilah usahawan, penuh ilmu di jiwa. Mari ke hadapan, bawa semangat membara. Oh say what? Jadilah usahawan berilmu. Jom join Inscan, maju selalu. Impian besar, usaha jitu, please lakukan bantu. Let's go now. Bukan langkah baru, jangan rasa ragu. Fokus pada tujuan, capai impianmu. Dengan Inscan kawan.